Eh, kau berambuslah daripada bilik aku. Kau jangan harap kau boleh dapat balik jawatan kau lah, Mel. Langkah mayat aku dulu. Aku lupa yang kau sekarang ni ada Puan Halimah yang kau rasa akan backup kau sampai mati. Ya. That's why aku cakap, jangan mimpi kau boleh dapat jawatan kau balik lah. Aku dan Puan Halimah akan make sure engkau satu keluarga hancur. Ya. Kenapa? Tak percaya? Okey. Hello, Puan. Ramona. Puan dah dengar kes pasal kau Mazlan? Ya. Dia dah dimasukkan ke penjara balik. Aku letak telefon dulu. Kita bincang lain kali. Puan, sekarang ni, lepas kes Tuan Mazlan dah settle, kita sumbat anak dia pula Melissa dalam penjara. Kita kena bertindak sebelum terlambat, Puan. Apa yang aku cakap ni? Aku cakap letak telefon, letaklah. Kau rasa aku ni banyak masa ke nak bercakap dengan kamu je? Puan? Hello? Kenapa? Orang yang kau rasa boleh tolong kau, tapi tak boleh nak tolong kau sekarang. Mona, kau kena ingat, tak selamanya orang akan tolong kita. Dan sekarang, Puan Halimah layan kau macam sampah. Oh, by the way, your termination letter tak akan ditarik balik. Saya dah jumpa nenek dah. Ya, dia cakap apa? Nenek awak percaya tak papa saya kena aniaya? Dia terkejut jugalah. Untuk bertahun-tahun dia percaya yang papa awak bunuh ayah saya. Tadi dia macam confused. Nisa, saya nak minta tolong awak boleh? Tolong faham situasi dia. Bagi dia masa. Ya. Thank you. Puan? Sorry saya masuk bilik Puan. Tapi saya tunggu Puan dekat bawah tadi tapi tak ada orang. Lagipun saya rasa macam something happen dekat Puan. Are you okay, Puan? Kan saya dah cakap tadi. Saya tak ada mood nak bercakap dengan awak sekarang. Pergi balik. Saya call Puan bagi tahu yang Mazlan dah kena tangkap. Sepatutnya Puan happy. Tak. Awak sanggup tinggalkan pejabat, datang rumah saya ni, hanya nak beritahu perkara remeh tu? Perkara remeh, Puan cakap. Puan, bukan Puan berdendam ke dengan family Mazlan dan Puan nak tengok diorang semua jatuh, kan? What's more, Ramona? Ha? Awak bermati-matian nak jatuhkan Melissa. Awak dah dapat semuanya. Awak dah rampas rumah dia. Ambil jawatan dia di hotel tu. Awak nak apa lagi?
Saya cuma nak diorang tu keluar daripada hotel. Lagipun diorang cemarkan nama hotel. Salah ke? Saya dah cukup sabar dengan awak dah, Romana. Saya tahu semua kesalahan yang awak dah buat. Apa lagi yang awak nak sembunyikan? Awak yang tolak Puan Malia kan? Dan juga hilangkan fail rahsia Mazlan sampai dia dituduh pecah amanah. So what? Sepatutnya Puan berterima kasih dekat saya. Saya tolong Puan balas dendam dekat family Mazlan. Puan buat apa? Dekat rumah ni? Sembunyi belakang langsir. Saya buat kerja kotor Puan tahu. Lepas tu Puan dapat tahu, kerja dah settle. Cuci tangan macam tu je. Macam mana kalau saya kata saya tak ada dendam pada Mazlan lagi? Dia tak bunuh anak saya. Maksudnya dia bukan pembunuh? Yes. Kami dah cuba bukti. Tak mungkin. Sekarang ni, saya dah tak ada dendam pada Mazlan. Jadi, tak ada sebabnya saya nak tolong awak sekarang. Faham? By the way, ucapkan selamat tinggal pada jawatan naib presiden kat hotel tu. Puan. Keluar! Puan, tolonglah Puan jangan buat saya macam ni, Puan. Kalau Puan tak tolong saya, siapa lagi yang nak sokong saya, Puan? Kesinilah dekat saya, Puan. Puan. Keluar! Keluarlah saya cakap. Keluar! Kau ingat, kau senang-senang nak usir aku keluar daripada sini. No. Kalau aku jatuh, aku akan bawa kau sekali. Kamu ni kejamlah, Ramona. Kalau aku sanggup bunuh Malia jatuh tangga, aku boleh buat benda yang lagi kejam lah. Well, tak ada siapa nampak aku masuk bilik kau tadi. Tak ada bukti pun kalau aku tinggal kau dekat sini. Kau nak ubat ni ke? Ha? Wah, ubat apa ni? Ubat sakit jantung. Oh my God. Aku terlupa yang engkau ni tua nak mati dah. Kalau aku tinggal engkau dekat sini, tak ada bukti mengatakan aku tinggal engkau. Kalau kau nak ni, kau janji dengan aku. Kau janji dengan aku yang kau akan singkirkan Melissa keluar daripada hotel dan kau sokong aku. If not, aku akan biarkan kau mati dekat sini. Janji dengan aku sekarang. Aku nak dengar satu benda je daripada mulut kau. Yang kau sokong aku. Gila tu ni. Rambut. Belah. Puan? Puan? Puan?
Puan? Puan? Puan, kenapa ni? Puan? Puan, bangun, Puan. Puan! Puan! Hello? Boleh saya dapatkan ambulans? Nenek bangun, please, Nenek. Nenek, bangunlah. Nenek. Nenek. What happened? Abang, tadi Nenek okey je. Lepas tu keluarlah sebab saya ingat Nenek okey. Lepas tu, saya tak tahu. Sebenarnya tadi masa dekat office, saya asyik teringat je dekat nenek awak. So, saya decide untuk pergi melawat dia. Tahu-tahu je dia dah pingsan. Abang, kalau nenek tak bangun macam mana? Kita nak buat apa? Ha? So, sabar, okey? Tadi kata okey takkan tiba-tiba jadi je. Mesti ada benda yang jadi ni. Sebab ubat nenek selalu dekat atas meja je. Tak apa, kita tunggu nenek sedar. Nanti kita tanya dia, okey? Okey, fine. Pergi dah. Pergilah, pindah. Keluar. Nak sengsara, nak merana dekat sana, pergilah bang. Itu namanya orang yang tak kerti nak bersyukur. Dah elok nikmat kat sini, nak pindah juga dia. Pergilah. Hei, nyampak aku betul-betul. Okey, kau diam. Sekarang kau bertenang. Pandang ke depan, tenang. Dalam lagi. Oh, ada dalamnya. Okey, jap. Apa benda dekat bibir tu sampai tu keluar-keluar? Yang tu pula bergaduh sampai keluar rumah. Mana adalah panggil sebelah budak. Betul kena pujuk-pujuk pula. Kalau Mona tahu ni macam mana? Kita ni nak hidup tengah dalam rumah ni pun tak tenang tau. Dia betul-betul pindah, Cik Gaya. Aku ingat dia main-main je. Dia dah tak sayangkan aku. Tapi tak apa. Aku tetap backup Mona, menantu aku tu. Kau tak payah risau, Cik Gaya. Tak apalah, biarlah dia nak keluar. Nanti dia tahulah susah payah dekat luar tu. Saya dah faham. Rasa banyak. Kenapa? Laki kau ada cerita apa-apa tak pasal Mona? Tak ada. Pasal apa? Kenapa? Kenapa, Cik Gaya? Alah, kau ni. Ceritalah dengan aku, kenapa? Aku tak cakap dengan dia, aku tak cakap dengan dia. Apa? Kau nak cerita ke tak nak cerita ni? Okey, macam ni cerita dia. Sedap kuih ni. Aku masuk dululah. Migraine datang, migraine. Kakak. Kakak. Ya. Mana Papa? Kenapa Papa tak balik lagi? Sorry, kakak lupa nak bagi tahu. Papa sekarang kerja jauh. Nanti Papa balik, Melina rindulah kat Papa. Sabarlah. Nanti Papa dah settle kerja, dia balik. Okey? Macam mana aku nak fahamkan Melina yang Papa dah kena tangkap? Mesti dia sedih.
Mel. Ada apa? Apa yang tekun sangat sampai I datang pun tak perasan? Buat apa tu? I tengah buat surat sokongan dari orang ramai. Untuk buat rayuan pasal kes papa I. Nanti bukti yang I ada pun sekali, I akan kepilkan dengan surat ni. Nak edarkan kat mana? Untuk semua staf dekat hotel ni. I sokong apa yang you nak buat. Tapi bukan secara terbuka macam ni. I risau kalau apa yang diedarkan tu sampai ke pengetahuan kita punya guest. I lagi takut kalau Mona dapat tahu. Cukuplah dia kenakan you selama ni. Mungkin ada cara lain. Oh ya, apa kata you slot talk dengan Puan Halimah? Dia kan dah tahu yang papa you tak bersalah. Jadi I yakin yang dia akan tolong you. No. Puan Halimah sekarang sakit, dia ada kat hospital. So, I rasa tak sesuai. Sakit apa? Dia kena heart attack. Masa dia cari pil sakit jantung dia. Adam cakap normally ubat tu ada je atas table dia. Maybe hari tu dia misplace kot. Coronary artery heart disease. Ubat sakit jantung? Siapa punya ni? Kalaulah Puan Halimah tu sempat makan pil tu, mesti dia tak sakit. Awak tahu tak Puan Halimah sakit jantung? Cik Zana. Cik Zana tahu tak? Yang Mazlan tak bunuh Johari. Well, I mean... Puan Halimah dah dapat bukti yang sebenar. Dia dah tahu yang awak tipu dia. Bertahun-tahun kot. Dia akan kenakan awak cukup-cukup. Saya rasa dia akan paksa awak keluar daripada hotel ni. Habislah. Puan Ramona. You have to help me. Encik Zainal nak saya tolong Encik Zainal? Yes, please. Well, paksa semua ahli lembaga pengarah untuk batalkan peletakan jawatan saya. Baru saya akan tolong. And then, what's going to happen after that? Well, Puan Halimah tu dah tua. Sakit. Sekarang ni dia dah kena serangan jantung. And critical. Dia lemah, tak berdaya. And tunggu waktu nak mati je. So it's easy for us to get her. If you know what I mean. You guys nak tarik balik pemecatan Ramona? The board of directors unanimously decided that Ramona should be reinstated. Mereka nak bagi peluang sekali lagi pada Ramona. Selain daripada itu, tak ada apa-apa lagi. So what are you saying now? Korang ni macam lembu, boleh cucuk hidung, ikut je ke mana orang bawa. Macam tu. Ini satu pengkhianatan, tahu tak?
You watch your mouth, young man. Jangan ambil mudah keputusan buat. Keputusan mutamat. Settle it ASAP. Ceritanya Assalamualaikum. Ceritanya apa? Hairan betul aku. Dah lama dah dia tak datang sini tau. Ada masalah ke? Selalu time-time macam ni lah dia dekat sini. Duk kacau aku. Ya aku nak kisah sangat Fahad. Bagus ada tak ada. Aman sikit duk aku. Kalau ada kat sini menyusahkan aku ke? Suraya. Mengalah juga engkau akhirnya. Kalau Mona boleh gunakan kelemahan ahli lembaga pengarah, so kita boleh gunakan juga kelemahan diorang tu untuk jerat Mona. Logik. Tapi susahlah sebab sekarang ni semua macam dah sekongkol dah. But we can find out, right? Pasal kes papa saya pun kita berjaya cari bukti. Ramona pun sama. Saya takkan biarkan dia makin berani untuk dapat apa yang dia nak. Walau macam mana sekalipun, saya tetap akan cari bukti. Sampai dapat. Nah, kenapa pula awak senyum? Bangga. Saya bangga dengan awak. Nah. Apa ni? Surat peletakan jawatan saya. Saya dah tak nak kerja sini atas ihsan awak lagi. Johan, kalau awak berhenti daripada sini, awak takkan diterima balik selama-lamanya. Tak apalah. Saya boleh je cari kerja ke tempat lain. Dengan pengalaman yang saya ada, bukan masalah yang besar pun. Hati pun tenang. Are you out of your mind? Explain this. Ini ubat sakit jantung Puan Halimah kan? Macam mana boleh ada kat awak? Cakaplah. Baik, saya. Hei, Mona! Sampai hati kau kan? Aku tak sangka tau kau sanggup buat macam ni sekali. Kau memang menampau tau. Kau bukan bos lah di hotel ni, Mona. Biadab. Mel, bagi balik! Sampai bila awak nak buat semua ni? Awak tak takut ke? Saya dah penat dah tengok awak macam ni. Saya dah tak larat nak hadap awak lagi. Kita kena bercerai. No! Saya tak akan benarkan awak ceraikan saya. Selagi awak tergila-gilakan Melissa, saya takkan stop. Saya bencikan Melissa dan saya nak hapuskan dia. Awak dah jauh sangat berubah. Bukan selama ni awak risaukan Melissa ke? Melissa tengah tunggu awak kat luar tu. Pergi dah! Faham tak? Semua ni bukan pasal Melissa.
Adam. Adam. Nah, nenek awak punya. Mana awak dapat ni? Saya rampas Mona. Mesti dia ambil ni masa melawat nenek awak. Lampau dia ni. Jom. Mona, you buat apa dengan ubat ni? Kenapa ubat ni kat you? Ubat Puan Halimah? Mana tahu baru jumpa je lah ubat ni. Kau mengaku je lah, Mona. Kau yang ambil ubat tu kan? Kenapa kau ni jahat sangat? Kau jangan nak tuduh-tuduh aku Orang tu nak mampus ke? Yang kau nak tuduh aku ni? Keluar. Aku tak ada masa lah nak tolerate dengan korang bila aku tengah kerja. Ramona, dengar sini. No. Even though kau CEO, aku tak kisah. Kau buatlah cari CEO. Kau layan perempuan jahat ni buat apa? Nak dengar cakap dia buat apa? Adam. Sejak kau jadi CEO dekat sini, apa yang kau buat? Aku tengok sales menurun je. Apa ni kau cakap ni? Apa yang aku cakap tak ada kena dengan benda ni, tahu tak? Sama je lah. Resort, butik semua aku yang uruskan, tahu tak? Kau buat apa? Bila aku buat kerja, kau ikut dengar cakap perempuan ni. Kenapa? You cakap semua benda ni, kenapa you nak cover diri you? Sudahlah, kau jangan nak tuduh aku bukan-bukan. Keluarlah! You... Hello, Suraya. Ya, apa kau hotel ni? Ni. Okey, mana tahu sekarang. You're too much, Mona. Tunggu abang sampai, okey? Jangan paksa diri. Bang? Ni lagi padam. Dia nak cerita pasal Ramona. Masa hari kejadian tu, dia datang cari nenek kat rumah kita. Nenek tiba-tiba rasa sakit dada. Bila nenek nak ambil ubat kat meja, dia rampas ubat tu. Dia buat lari. Dia memang nak tengok nenek mati. Manusia jenis apalah Ramona tu. Kalaulah Melissa tak datang tolong nenek hari tu, tak tahulah. Melissa, terima kasih awak selamatkan saya. Sama-sama, Puan. It's okay, tak apa. Yang penting Puan selamat. Macam mana keadaan bapa awak? Dia kat mana sekarang? Dia dah kena tangkap balik. Masuk penjara. Maafkan saya, Melissa. Semua ni salah saya. Awak jangan risau, ya. Saya akan cuba keluarkan bapa awak daripada penjara. Saya akan tarik semua tuduhan tu. Adam, kamu dengan Melissa kena bekerjasama. Tendang Ramona daripada jawatan dia tu. Adam ada bad news sikit ni. Board of Directors diorang dah tarik balik pemecatan Ramona tu. Allah, kenapalah mereka buat macam tu? Berani sungguh diorang. Tak apa, Puan. Yang penting sekarang ni Puan jangan buat apa-apa yang agresif sangat.
Okay? Betul lah. It's okay, kita orang boleh kaji balik semua kes rasuah yang pernah buat sebelum ni. Dia janji dengan board of directors yang dia akan bawa bajet baru untuk hotel untuk cover balik kerugian kontrak dengan L'Oreal tu. Masalah kita sekarang ni, kalau dia berjaya, maybe board of directors akan maafkan dia. And dia akan jadi vice president balik. Saya ada satu plan. Kenapa kau ada kat sini? Well, aku asyik terfikir pasal Puan Halimah. Risau pun ada. Betul ke dia tengah kritikal? Yes, kritikal. Selalunya kan, aku tengok orang tua yang kritikal, lepas tu dia mati. Hei, mulut kau ni kan? Taklah, aku tak tahulah nak cakap. Sekarang ni, Puan Halimah dah tak boleh nak bercakap langsung. Even Adam pun dia tak kenal. Kalau kau tak ambil ubat dia tadi, takkan jadi macam ni lah, Mona. Kau boleh tak jangan nak fikir yang bukan-bukan pasal aku? Lepas tu tuduh aku macam-macam. Okay, fine. Aku tuduh kau. Okay, tak apa. Maybe aku salah faham yang dia letak ubat tu merata-rata. And one more thing. Pasal pemecatan kau, Adam tak boleh nak bagi jawapan sekarang. Sebab dia kena jaga Puan Halimah. Dia tak boleh masuk office. Kau rasa Puan Halimah ada peluang nak hidup tak? Aku tak tahu. Sebab dia makin berusia. And maybe tak ingat langsung. From what I heard, Puan Halimah kritikal sekarang. You mean tak ada peluang untuk hidup? No. So this is the right moment for us to kick Adam out from this hotel. Do you think the board will agree with us? Well, the board is very optimistic about it. And if the offer is right, they change their mind anytime. Saya tahu macam mana cara-cara diorang. Diorang takkan mudah-mudah paling kadang macam tu je. Saya yang tolong diorang masa saham diorang jatuh. And also, saya tolong masa salah seorang daripada board director. Rumah dia nak kena lelong dulu. Then what about the loss in the L'Oreal contract? You don't have to worry about that, Cik Zainal. Saya tahulah macam mana nak handle. It's a huge amount tau. Where are you going to get the money? I have other plans. Okay, it's up to you. I minta dia dulu ya. Abang jangan nak tuduh sembarangan. Abang ada bukti ke yang Mona tu bunuh orang? Sekarang ni Cik Melissa dah cerita dengan abang semua sekali. Dia siap tunjuk gambar lagi tau. Jamie! Jamie daripada mana, Jamie? Amboi, asyik keluar je, Jamie. Belagaknya, tanya pun tak nak jawab. Oi. Hei, kenapa muka kau macam tu? Dapat hantu ke? Ha? Kau diam. Kau jangan tanya aku banyak soalan. Memang aku pun lepas terkejut tau tak. Tapi bukan sebab nampak hantu. Apa yang aku
nampak ni lebih menggerunkan, lebih menyeramkan. Laki aku, dia baru bagi tahu aku satu perkara yang lebih seram daripada hantu setan, kau tahu tak? Setan, hantu setan. Betul ni. Dia cakap apa dengan dia? Ni semua stok baru sampai kan? Ya, Cik Mel. Okey, awak dah QC dah? Sudah, Cik Mel. Okey. Thank you. Mel. Ya. Ini semua dokumen berkaitan dengan kerja I sebelum ni. Termasuklah proposal yang I dah sediakan untuk hotel ni. Nanti tolong bagi dekat GM yang barulah. You betul-betul nak resign ke? Sebenarnya dah lama I plan semua ni. Oh. Cuma baru sekarang I nak hantar surat letak jawatan tu. You dah fikir masak-masak? Dah. By the way, malam ni you ada masa sikit tak? Ada benda I nak bagi tahu. Terima kasih, Dam. Sama. Papa dah tidur. Kita dah penat kan? Papa! 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 Nenek Papa! Melina, anak Papa yang bongsu yang comel ni. Papa ingat. Papa ingat Melina, Papa ingat kakak, Papa ingat mama, Papa ingat family kita. Mama! Papa ingat Mama! Papa dah ingat, sayang. Masih Melina sebelum kan? Lepas ni tak payah sedih lagi. Papa dah ingat. Okey? Okey. Nanti kita jumpa Nenek. Okey? Mesti Papa pun banyak benda nak cakap dengan Nenek kan? Betul. Papa memang nak sangat jumpa dengan Nenek Adam. Tapi Papa malu sebenarnya dengan Nenek Adam. Dengan Adam sendiri. Malu aku pula. Papa tak tahu Papa layak ke tak nak bercakap dengan Nenek Adam. By the way, Adam, thank you so much. Banyak bantu Papa dengan family Papa. Okay? Papa dah ajak Papa Adam sendiri. Thanks, Adam. Ni Mena bawa. Melina. Mel. Papa. Macam mana Papa boleh sampai rumah? Papa dah keluar tadi. Ya ke? Alhamdulillah. Puan Nima tolong Nenek Adam. Oh ya? Balik pun awak. Puan Nima, dia tarik balik semua tuduhan dia kat Papa. Adam, thanks. Tak apalah. Dah sampai masanya untuk Nenek betulkan apa yang jadi. Memberikan salah faham seperti itu. Terima kasih, Adam. Sama. Dah. Jangan tunggu lama-lama. Makan. Jom, Nah, kalau punya. Rinduku masih ada, walau malam berganti, bahagia menanti lenaku, karena esok diriku masih ada, karena esok diriku masih ada. Mak. Mak. Bangun, Mak. Mak. Mak cakap Mak nak percayakan mana? Tapi Mak percayakan Ayah.
Sampai hati Mak Mak tak percaya kamu. Kalau ayah Mona boleh bunuh, Puan Malia pun Mona boleh bunuh. Tak mustahil Mak pun Mona nak bunuh dah. Mati kau. Padan dengan muka kau. Lepas saya tahu semua ni, awak ingat saya nak tinggal sini lagi? Especially lepas apa yang awak buat pada Puan Halimah. Daripada dulu lagi Johan dah kahwin dengan Melissa. Berani masuk pada rumah Melissa dekat rumah Mona. Saya tak rasa ke cerita ni ada kena-mengena dengan Kak Mona dan Melissa? Tak boleh ke awak nak bagi saya peluang kedua? Slow sikit suara tu. Nak satu hotel dengar ke masalah kita?